Okey, ni dia. Depan saya ni korang boleh lihat saya menggunakan printer Epson L3210. Ini kalau untuk student nak jimat korang kena ambil macam gini. EcoTank. Macam ni Sebab dia punya ink pun tak mahal. Macam ni. Ni saya dah pakai dah ni. 003. Tak mahal tu maksud saya refill ink. Maksudnya korang boleh refill ni, korang boleh pakai banyak kali. Dengan ni harga dia belah-belah saja. Kalau yang ori, ada ori lah. Ada yang pirate ni. Pirate tu maksudnya macam OEM punya kan. OEM tu adalah murah sikit. Tapi kalau korang nak terbaik, pakailah yang ori. Dia punya colour tu lagi jelas. Lepas tu lagi satu, bergantung pada jenis paper kalau korang ambil 70 GSM ke apa, yang itu paling nipis. Mudah. Korang beli sekali, boleh pakai berkali-kali macam ni. Dia boleh sekali scan. Scan kat sini untuk korang punya dokumen. Lepas tu korang boleh print dan korang boleh photostate. Kira malam-malam korang tak sempat ke apa, photostate saja. Apa-apa saya sangat recommend untuk Epson L3210 EcoTank. Ciao.